Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda cara nak update pekerja berhenti. Kita kena updatekan pekerja berhenti kita dalam laman web SOCSO untuk memastikan tiada caruman kepada dia dibuat pada bulan berikutnya. Okey, mula-mula sekali kita kena login dulu dalam SOCSO, My Portal MyASIS. Macam biasa, letak kita punya password dengan ID. Lepas tu kita pergi ke laman utama dan lihat bahagian atas. Bahagian atas sebelah kanan, sebelah My Site, tekan butang ambil pendaftaran. Lepas tu dekat dalam pendaftaran yang anda cari kemas kini. Okey, cari kemas kini tambah tarikh berhenti kerja. Okey, klik dekat situ. Okey, ini nombor syarikat kita. Tekan ubah. Okey, turun bawah. Khusus. Ambil kad pengenalan baru. Tarikh berhenti kerja Jun. Tekan cari. Okey, tarikh berhenti kerja, ini nama dia. Dia tindakan tambah. Kita dah ada nama dekat sini, pekerja yang telah menambah tarikh berhenti kerja. Tarikh berhenti, tak jawatan baru, tindakan. Okey, simpan dan teruskan. Okey, ada dokumen sokongan tak? Kalau tak ada, teruskan. Permohonan telah berjaya. Letak jawatan baru. Okey, hantar. Yes, pengesahan hantar. Okey, ini tarikh kita dah hantar pengesahan. Okey. Siap. Kemas kini. Okey, pekerja yang berhenti ni akan diupdate pada pembayaran yang akan datang. Maksudnya caruman akan datang, baru nama-nama pekerja itu akan dikeluarkan daripada list. Kalau anda tengok terus, anda tak akan nampak apa-apa perubahan, masih sama. Jadi untuk pembayaran akan datang atau a few days after this, you boleh tengok list nama pekerja berhenti itu telah dikeluarkan oleh sistem. Sistem akan ambil masa untuk update. Okey, sekian dulu. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.